Apa beza KKPM, KPM? Okey, ini saya rasa berkaitan dengan perbezaan institusi. Biasanya dalam tempoh untuk adik-adik kita yang terutamanya lepasan SPM untuk nak tahu institusi pendidikan, apa beza dan sebagainya. Sebab saya rasa dua institusi ini mungkin ada kekeliruan sedikit. Sebab dia diuruskan oleh satu institusi ataupun satu agensi yang dipanggil MARA, Majlis Amanah Rakyat. Dan saya rasa KKPM ni adalah Kolej Politek MARA. KPM adalah Kolej Profesional MARA. So, untuk membantu saya, video ini dapat bantu adik-adik kita kat luar sana tentang perbezaan institusi pendidikan. Tolong kongsikan video ini kepada mereka semua. Supaya mereka sebelum nanti dapat result SPM, mereka boleh tentukan mana mereka nak sambung belajar. Dan tolong berikan komen anda, pandangan anda tentang dua kolej ni. Saya takut input yang saya bagi ni mungkin secara general, dan anda yang ada pengalaman dengan Kolej Politek MARA dengan Kolej Profesional MARA dapat memberi maklumat lebih detail kepada adik-adik kita yang tengok video ni nanti. Okey, untuk makluman anda, Kolej Politek MARA diuruskan oleh anak syarikat di bawah MARA yang dipanggil Kolej Politek MARA Sendirian Berhad. Ini bermakna Kolej Politek MARA adalah institut pengajian tinggi swasta. Di mana diuruskan oleh anak syarikat MARA. Berbanding dengan Kolej Profesional MARA, mereka diuruskan oleh MARA itu sendiri. Berbeza kan? So, untuk maklumat anda, Kolej Politek MARA menawarkan program-program diploma dan juga degree, memfokuskan program-program akademik dan juga profesional. Di mana Kolej Profesional MARA memfokuskan kepada profesional dan juga teknikal. Kepada mak ayah yang sedang mencari tempat untuk anak-anak belajar, saya nak ajak kepada anda, terutamanya mak ayah, bawa anak-anak sekali ke Funnel Evo College. Di mana Funnel Evo College adalah satu institusi TVET di mana menawarkan bidang-bidang digital dan juga teknologi. Di mana bidang ini sekarang menjadi pilihan majikan. Sekiranya anda nak tahu tentang Funnel Evo College dan nak datang ke sesi taklimat dan temuda Funnel Evo College, klik link di bio saya untuk anda dapat maklumat lanjut. Dan kami akan hantar surat jemputan untuk anda ke sesi taklimat kami, di mana mereka menawarkan program sijil dan juga diploma. Dan kedua-duanya boleh anda sambung ke peringkat yang seterusnya di institut pengajian lain. Dan juga anda boleh sambung belajar ke luar negara sekiranya anda dapat tawaran beasiswa daripada MARA, terutamanya Kolej Profesional MARA. Selain daripada itu, memandangkan Kolej Politek MARA adalah satu institut pengajian tinggi swasta. Kepada mereka yang nak memohon pinjaman pendidikan, boleh memohon melalui PT, PTN selain daripada MARA itu sendiri. Alright? Dan Kolej Politek MARA sebenarnya dekat Malaysia ni banyak. Banyak sangat. Boleh katakan seluruh negeri ada. Tak silap saya lah. Dan Kolej Profesional MARA ni dia terhad sikit. So, untuk syarat kemasukan pula tak silap saya lah. Betulkan saya kalau saya salah. Kolej Profesional agak ketat sikit untuk peringkat untuk anda masuk ke bidang tersebut ataupun program-program yang ditawarkan oleh Kolej Profesional MARA. Alright, so kepada adik-adik kita yang melihat video ini, pilih yang terbaik dan pilih bidang yang anda minat dan memenuhi syarat kemasukan bidang tersebut.